Apa itu hukum berhutang? Hukum berhutang ia akan menjadi harus apabila didasarkan pada agama. Okey, jika seseorang itu, dengar ni. Jika seseorang itu dia terlalu memerlukan duit untuk membiayai keluarganya ke apa ke, maka dia wajib berhutang. Faham tak? Boleh faham tak? Okey, mari kita masuk. Hutang ia akan haram bila tujuannya adalah haram. Macam mana kita dengar sebelum-sebelum ni, innamal a'malu binniyat, betul tak? Jadi sesuatu perkara itu didasari dengannya, dimulakan dengannya. Jadi apabila hutang ia akan jadi haram apabila kita gunakan untuk tujuan yang tidak baik. Okey, sila belakang sikit Aiman. Nabi pernah bersabda, mana-mana orang yang berhutang, apabila dia berhutang, dia tak mampu bayar hutang. Dia tak mampu, dia bersikeras tak mampu bayar hutang. Maka dia akan mati dalam keadaan, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan dia sebagai seorang pencuri. Betul tak? Betul. Jadi kenapa hukum pencuri akan masuk ke neraka? Yang kenapa baik? Baik, neraka. Betul kan? Penipu. Okey. Ada agak gembira. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu, dan hendaklah seseorang menulis di antara kamu menulisnya dengan adil dan benar. Jadi apabila kita berhutang ni, insya-Allah Allah akan ada sentiasa ada bersama kita lah. Macam mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'ad-da'in hatta yuqdiya bainah. Allah akan sentiasa bersama dengan seseorang itu sehinggalah seseorang itu melunaskan hutang. Betul tak? Jangan sangat lagi. Berat nanam. Mari kita tengok pula hukum kepada orang yang bagi hutang. Hukum bagi pemberi hutang. Hukum pemberi hutang ni akan ada 3. Haram, makruh dan juga harus. Betul tak? Betul. Okey. Bila ia akan jadi haram? Ia akan jadi haram apabila pemiutang mengetahui hutang tersebut, orang yang beri hutang tu dia akan menggunakan hutangnya untuk perkara-perkara yang tidak elok, perkara-perkara yang haram lah. Betul. Contohnya apa? Berjudi lagi? Minum arak lagi. Anak tengah minyak ni kelab malam. Itulah. Lepas tu hukum kedua pula, dia akan jadi makruh. Bila dia akan jadi makruh? Apabila orang yang berhutang ni dia menggunakan duit hutang tu untuk menunjuk-nunjuk. Betul. Dia akan menunjuk-nunjuk. Dia guna perkara yang tak bermanfaat. Contohnya ibu hutang tu beli kereta besar ke nak lah. Betul. Contohnya makruh tu lah. Bila yang jadi harus pula, harus lah, wajib. Hukum hutangnya ada 3. Bila yang wajib, apabila pemihutang tu mengetahui bahawa orang yang berhutang tu betul-betul nak guna duit, betul-betul menggunakan duit bukan untuk tujuan haram lah, bukan untuk apa-apa, gunakan untuk membiayai keluarganya ke, buat apa-apa ke. Jadi wajib orang yang berhutang tu, yang wajib berhutang tu, orang yang nak berhutang. Boleh tak kalau dihalalkan saja hutang? Memang tahu dah, memang dah mampu kan. Kita guna banyak. Boleh tak? Boleh je. Itu maksudnya molek dia tu. Halal je. Kita ni kan orang Islam. Dia halal, dia akan jadi sedekah. Dia akan jadi Boleh pahala. Selagi dia tak halal, maksudnya orang tu masih boleh bayar. Dia jadi halus lah. Tapi dia ni Sedekah. Selalu cakap pasal sedekah ni. Kita tengok depan tadi dah. Antara hutang dengan sedekah, mana yang patut kita buat dahulu? Hutang. Saya bagi teka dulu lah. Mana hutang tu ke sedekah? hutang. Hutang tu ke sedekah? Hutang. Hutang tu ke sedekah? Hutang. Hutang. Jaga kan? Sebab
Nampak ni? Lagi dah kuat lagi tanya. Hukum bayar hutang adalah wajib. Ya, Betul. Tetapi kalau kita sebelum boleh tak rasa-rasa? Boleh tak? Ya, kalau hutang kita mungkin RM5,000. Ha. Sudah keluar RM2-30 boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh je. Dia akan jadi boleh apabila orang yang berhutang tu hidup sampai lagi waktu nak bayar hutang. Contohlah, hari ni kita pinjam RM4,000 dengan sayang kita. Hari ni kita pinjam RM4,000. Kita janji nak bayar bulan 4. Dia ni baru bulan 2. Jadi boleh tak kita dah sedekah? Boleh. Sebab dah sampai lagi waktu nak bayar hutang tu. Keadaan yang kedua pula, apabila duit kita tu dia hilang. Dia jadi contoh lah, kita banyak harta kan. Kita banyak harta, kita ni lelaki dah duit lah kan. Rumah kita pula bakar. Ada orang dia tak fikir kan. Duit kita hilang. Dia jadi hancur. Jadi boleh tak? Jadi waktu tu boleh tak kita yang bayar hutang lagi? Boleh. Boleh. Kita bayar hutang lagi. Sampailah waktu kita ada duit-duit kita ada tu lah. Kita kumpul mula duit. Jadi sebelum waktu kita nak bayar hutang, dengan sebelum kita ada duit sampai semua tu, boleh tak kita sedekah? Boleh, hukumnya boleh saja. Tapi kalau boleh bayar hutang dulu lah. Janganlah sedekah dulu. Sedekah banyak-banyak, hutang bayar. Tapi ya dia. Asyik main lagi ke? Eh, Dia Ustaz cuma jalan ni sekali. okeylah ni saya sikit ni Boleh saya lalu baca lah Saya nak bagi ke persoalan lah. Kan dia gaduh ha. Ha? Yang gaduh tu. Ada kau dah ni. Ada ni baik. Salahnya? Teman-teman. Ni dendang masuk dendang ni. Dendang ni. Ya Allah. Masuk dari sana Mama. Jadi persoalan ni saya tengok banyaklah orang zaman sekarang ni duk tanya-tanya. Macam mana kalau orang tu berhutang, lepas tu kita nak jumpa dah orang kita minta hutang tu. Orang kita maksudnya kita kena dah. Dah lepak ke? Dah lepak ke, hilang ke? Hilang lagi. Pakai sudah hilang ni. Kita nak bayar hutang tu orang mati ke? Tak ada Ustaz main. Ali baby wakil. Ada Ustaz rambut kita. Itulah pada kenapa tak? Pada hati pusat. Jadi macam mana kita nak bayar? Kita nak bagi, kita nak sedekah ke? Lepas tu pahala tu kita sedekah ke orang semaki ke? Lepas tu kita nak bayar ke anak-anak cucu ke? Waris je ke? Macam inilah. Allah masuk dalam Mama. Wow. Jadi dia ada soalan ke? Tak ada. Tak ada soalan? Tak ada. Jadi kita kembali ke soalan saya tadi lah. Macam mana kita nak bayar hutang pada orang yang sudah mati. Jadi cara pertama kita boleh bayar adalah dengan kita bersedekah dengan sama nilainya dengan apa yang kita berhutang tu. Lepas tu pahala tu kita sedekahkan kepada si mati tu. Macam mana kalau kita lost contact? Kita tak ada, kita dah jumpa dah kita berhutang tu. Jadi perkara pertama kita disyorkan untuk kita war-warkan. Sekarang kan dunia internet kita war-warkan dulu dekat kita. Kita letak dekat IG ke, kita letak Facebook ke, dekat TikTok ke. Kita tekan kontak dulu. Kalau tak ada, sampai akhir ke lah, tak ada respon apa-apa, maka kita bolehlah kita sedekah, kita bayar setara dengan nilai kita berhutang tu, kita sedekahkan pahala tu kepada si mati. Betul tak? Cara kedua macam awak tuan lihat kamu tak je lah. Barai. Kita sedekahkan kita. Beli sabar tahun depan. Sabar tahun depan. Jadi saya tak tahu dengan kita. Tak. Tahun depan pula kita. Kita cakap. Jadi ada salah kena pergi tak? Kalau you lupa. Kalau you lupa. You lupa you ada hutang. Kalau lupa. Lupa yang hutang. Kalau lupa banyak mana berhutang. Masya Allah. Baru orang tu. Orang baru. Orang tu belajar. Nampak yang Allah. Ustaz awak macam kat gitu Ustaz. Kawan-kawan. Macam mana kalau kita lupa? Macam mana? Sebut Yasin seterat. Mana saya awak kalau kau ingat hutang berapa ni? Orang tu akan ingatkan kita. Bayar dia. Bayar dia yang mampu. Kalau dua-dua tu yang lupa kau.
Dua-dua. Siapa dia awak lagi ya? Berbincang ke cuma dia. Jangan start. Tepuk dada tanya sendiri. Tapi fikir sendiri. Masya Allah. Macam mana dah? Sebab itu kalau berhutang patutnya kita kena Tulis. Dah pukul 5:05. sebab mendengarkan daripada rumah pula. Nak kecil sikit. Kalau kita punya dengan bank memang kita ada kontrak, tapi kita nak hantar seorang surat ada masalah. Oleh kerana kawan kita kan orang dulu dia ada satu buku kecil nama dia buku 5. Betul lah. Betul. Buku 35. Belanja awak hutang orang lesen tu. So lesen katalah kita pun mati kemudian dah anak kita dah catatan hutang kita. So anak boleh tolong lansaikan. Betul Ustaz? Betul. Masya-Allah. Tu kan. Jadi kesimpulannya adalah kita janganlah ambil remeh-temeh hutang dia. Jangan Dah lagi. jangan ambil remeh-temeh masa hutang ni. Sebab hutang ni dia boleh gantung amalan kita. Gantung macam mana? Ke kita tengok mayang gantung ni. Macam dendam. Sampai dekat pada masa lagi masa kita tengok kita tak ada hutang lagi, maka semua amalan-amalan kita buat tu dia akan bagi kepada orang yang kita orang yang Kalau kita boleh masuk syurga pun kita tahan. Oh, aku akan tuntut hutang daripada Ustaz Abi. bagi saya dia orang ada salah apa sebenarnya? Ustaz apa nama hutang tak? Ustaz apa? Gambar dengan ustaz. Hutang budi. Kau hutang budi. Hutang budi. Dah. Hutang kuliah. Lepas tu personal finance. Tak ada. Mau berhutang coklat dengan dia. Sungguh. Butuh coklat aku. Ada janji coklat aku. Boleh memberikan penjelasan yang sangat terang dan seluruh tentang tajuk hutang yang spontan kadang. Memang tak semua sama Ya. Ustaz. Ustaz Kiki. Ya. Ya. Oi. Ya. Ya betul. Kecil lah. Ya. Dia tanya je. Jadi kawan kita Baju tu hutang kau ke sampai dia ikut saya. Dia tanya. Baju tu hutang kau yang sampai lebih lain. Ustaz Abi. Apa dia